JPJ baru je keluarkan satu dokumen garis panduan untuk kita convert kereta petrol menjadi kereta elektrik, dan setelah saya teliti dokumen ini, apa yang saya boleh simpulkan adalah untuk kebanyakan kita yang berangan nak buat projek seperti ini, boleh give up je lah, sebab dia tak mudah dan tak murah. Dan bagus je benda ni tak mudah dan tak murah sebab dia melibatkan keselamatan. Yang bagusnya ada pengecualian untuk kereta-kereta R&D dan juga kereta-kereta untuk tujuan off-road sahaja. Saya tak pasti kenapa macam ni, tapi itulah yang ditulis dalam dokumen ini. Baik, bagi anda yang mempunyai kewangan yang kukuh serta kesabaran yang tinggi, inilah proses untuk melakukan modifikasi ini. Pertama sekali, kita perlu submit dokumen conceptual modification untuk kelulusan JPJ. Dalam conceptual modification, perlu disenaraikan maklumat asal kenderaan, senarai komponen bahan-bahan yang kita nak tambah pada kereta kita, dan juga beberapa lukisan kejuruteraan, antaranya rajah sistem kuasa, rajah REESS dan juga rajah pengubah suaian. Dan untuk menghasilkan rajah-rajah ini memerlukan jurutera yang berdaftar lah. Selagi conceptual modification ini tak lulus, kerja modifikasi tidak boleh dimulakan. Dan katakanlah conceptual modification ini lulus, modifikasi hanya boleh dilakukan di bengkel yang berdaftar dengan JPJ untuk tujuan conversion petrol ke elektrik ini. Dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh JPJ untuk bengkel-bengkel ini memang ketatlah dari segi keselamatan dan juga dari segi kemahiran teknikal. Ada juga peralatan yang wajib ada pada bengkel-bengkel ini. Okey, katakanlah kita mulakan modifikasi ini, kita perlu beringat yang kereta kita perlu ada beberapa perkara keselamatan yang wajib. Yang pertama, perlu ada high voltage cut-off system, perlu ada panduan untuk emergency response team, dan perlu ada label-label keselamatan. Dalam dokumen JPJ ni pun ada disebut yang kita perlu upgrade sistem gantungan ataupun suspension kereta kita, dan modifikasi pada chassis memerlukan engineering report. Selesai kereta kita dimodifikasi, ia perlu melalui ujian oleh JPJ Technical Services ataupun bengkel kejuruteraan. Dan di sini ada satu senarai ujian yang sangat panjang lah dengan pelbagai jenis UN regulation disenaraikan dalam dokumen ini. Dan kalau lulus ujian oleh technical service ni, barulah kita kumpul report ujian ini, dokumen-dokumen yang berkenaan serta isilah borang yang berkenaan dan submit semuanya kepada JPJ. Dan inilah kelulusan yang terakhir. Kalau yang ini lulus, barulah kereta kita dikatakan roadworthy. Memang proses ini sangat rumit, tapi kalau anda lihat dari segi bright side dia, benda ini sekarang boleh dibuat.